Ini Sakura. Dia dan rakannya sedang dalam perjalanan ke kolej untuk membayar yuran peperiksaan. Tiba-tiba, duit yuran aku. Sakura susah hati kerana kehilangan wang yuran peperiksaannya. Dia berkira-kira untuk menggadaikan dokumen tinggalan moyangnya untuk membayar yuran peperiksaan. Ibu dulu selalu pesan warisan tidak boleh diganti dengan apa pun. Tapi kalau dijual dokuh ni, mesti mahal kan? Rasanya bagaimana ni Nara dapatkan dokuh secantik ini dulu? Warisan Melayu bukan sekadar simbol masa lalu, tetapi ia merupakan pedoman yang penuh nilai untuk membentuk masa hadapan. Dalam arus dunia moden yang serba pantas dan mencabar ini, warisan inilah yang menjadi panduan hidup agar kita tidak hanyut dengan pengaruh luar yang boleh menghakis jati diri. Nilai-nilai murni yang terkandung dalam adat resam dan seni Melayu mampu menjadi benteng pertahanan bangsa. Selagi warisan Melayu dijunjung tinggi, selagi itulah bangsa Melayu akan berdiri teguh, berbawah dan dihormati di bumi bertuah ini. Justeru menjadi tanggungjawab setiap generasi muda untuk memelihara, menghayati dan memartabatkan warisan Melayu. Aku kat mana ni? Dokuh tadi. Mana dokuh tadi? Habis lah mak aku marah macam mana? Tu macam... Kau ni kacau je aku mengalamun. Yelah, maaf. Mari sini tolong aku. Aduhai, kalau sehari tak merangkai bunga, rasa macam tak cukup tidur pun boleh segar. Kan? Tapi bau bunga ni menenangkan hati. Kadang-kadang teringat kampung halaman. Waktu ibu ajak menuai bunga, baunya pun hampir sama. Tapi kalau engkau balik kampung, siapa hendak teman aku di sini? Nanti aku bosan hanya bercakap dengan ayam di halaman istana. Diorang ni tak boleh nampak aku rasanya. Panasnya hari ni. Kau tak penat ke, Anggun? Dan Intan Payung Better sudah siap menyapu halaman? Sudah siap dah, tuanku. Kenapa ya? Mari sini kamu berdua. Lekas. Ini dari Inara. Terima kasih tuanku. Ini pula untuk Dayan Anggun. Mari sini tangan Dayan. Terima kasih tuanku. Untuk Dayan Better berdua yang setia akan Better, semoga Dayan Better menjadi kenangan. Ini dokumen Nara. Terima kasih, tuanku. Kami janji akan simpan hadiah yang diberikan tuanku ni untuk dijadikan warisan kami. Janji akan simpan hadiah yang diberikan tuanku ni untuk dijadikan warisan kami. Oh, mimpi rupanya aku ni. Sayangnya kalau aku jual buku, hilang sejarah dan warisan keluarga. Nara dan ibu pun mesti sedih kalau tahu aku jual buku. Setelah peristiwa mimpi tempoh hari, Sakura pun berusaha untuk mendapat kembali wang yuran peperiksaannya dengan titik peluhnya sendiri. Dia membuat kerja sampingan di pusat membeli belah setelah selesai waktu kelas. Akhirnya, Sakura membuat keputusan untuk menyimpan
memelihara dan menghargai doku tersebut sebagai warisan turun-temurun keluarganya. Saya lupa.